Indonesia kini menjadi salah satu pusat perhatian utama dalam dunia aset digital. Menurut laporan rasmi Otoritas Jasa Kewangan OJK, lebih 16.5 juta rakyat Indonesia sudah aktif dalam pelaburan kripto dan jumlah itu terus meningkat setiap bulan tanpa tanda perlahan. Perkembangan ini bukan berlaku secara rawak. Kerajaan Indonesia bergerak agresif dengan membina Bursa Kripto Nasional, menetapkan kerangka kawal selia yang lebih ketat dan memastikan setiap projek digital dinilai, dipantau dan disaring sebelum dibenarkan masuk ke pasaran. Dengan populasi lebih 270 juta, pasaran runcit yang besar serta kerajaan yang aktif menyokong industri, Indonesia kini berpotensi tinggi untuk muncul sebagai hub aset digital paling dominan di Asia Tenggara. Langkah yang mereka perlu ambil bukan hanya melindungi pelabur, tapi membuka pintu kepada inovasi, syarikat global dan aliran modal antarabangsa.